Pernah dengar pasal perang yang paling gempak zaman tiga kerajaan? Tahun 252 Masihi, Wu berdepan ancaman besar. General Wei, Sima Zhou, pimpin tentera besar-besaran nak serang Wu. Tapi, Wu ada seorang genius perang. Dia ni, Xu ke, sepupu Xu Liang yang power tu. Dia tahu musuh akan guna laluan Dongqing. Jadi, dia buat benteng pertahanan yang unik gila. Bukan benteng biasa dia bina empangan rahsia. Tujuannya nak perangkap tentera Wei masa diorang serang. Bayangkan, empangan air pecah, air pun melimpah. Tentera Wei tak sangka langsung kena bah besar. Habis semua kelengkapan perang diorang musnah. Sima Zhou pun terpaksa berundur dengan muka kalah. Kemenangan Wu ni memang legend dan mengejutkan semua orang. Xu ketunjuk kebijaksanaan dia yang luar biasa. Pertempuran Dongqing, satu contoh strategi hebat zaman purba.